الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت من المهاجرات الأول اللاتي باعين للنبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث مرأة زوجها. Daripada Ummi Kalsum bin Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anhu. Beliau termasuk di antara wanita muhajirah yang terawal berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitahu, dia kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah dianggap sebagai pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia, lalu dia menyampaikan perkara yang baik atau mengatakan perkara yang baik. Jadi Ibnu Shihab Az-Zuhri berkata, aku tak pernah mendengar diberikan kelonggaran dalam sesuatu yang disebut oleh manusia sebagai dusta, kecuali dalam 3 keadaan. Jadi kalau kita bercakap suatu perkara yang baik, ataupun kerana nak mendamaikan, dia walaupun benda tu salah, tapi dia tidak dianggap sebagai dusta. Jadi 3 kelonggaran yang tak dianggap sebagai dusta ni ialah, pertamanya dusta dalam peperangan, dia tak dianggap sebagai dusta dan dia beri kelonggaran. Yang keduanya, dusta dalam mendamaikan pertelingkahan di antara manusia, tu tak dianggap walaupun kita cakap tu tak betul. Yang ketiganya, dusta suami terhadap isteri atau isteri terhadap suami untuk meraih kebahagiaan atau menghindari keburukan. Jadi maknanya ada 3 lah. Jadi dalam hukum yang diriwayatkan oleh Ummi Kalsum ni, nak beritahu dusta ni semuanya dosa, kan, adalah dilarang. Islam melarang daripada berbohong demi memelihara jiwa, harta dan harga diri. Kecuali dalam 3 hal je yang boleh berdusta, maknanya berbohong. Ini tak dianggap sebagai satu salah. Yang pertamanya dalam strategi peperangan, kan. Dia peperangan ni kita boleh maknanya berdusta, kerana kita tak boleh, kerana dalam peperangan kita tak boleh maknanya diketahui oleh musuh. Anda kalau musuh, sebab pada zaman Nabi, kalau nak tahu macam mana bilangan tentera, dia kena pergi tahu, dia tanya kepada tukang masak, kan. Berapa tentera? Dia tanya, berapa jumlah masakan? Kan? Kerana 1 ekor kambing makan berapa orang? Cukup. Tanya 1 ekor kambing tu cukup. Dia akan tahu, engkau sembelih berapa ekor? Dia tahu tentera tu apa ramai. Jadi dengan sebab itu, dalam peperangan, katakanlah kita 1 ekor kambing 10 orang makan, kan? Itu pun tak cukup, kan? Dia 1 kambing tu seorang, kan? Jadi
Kalau kata satu kambing tu 10 orang. Jadi dia kata saya sembelih 300 je. Sebenarnya lebih daripada itu. Dalam bab ni dia berdusta. Itu hukumnya diharuskan, dibolehkan. Kerana orang tak boleh tahu kita punya jumlah. Kalau tahu kita kalah dalam peperangan. Itu strategi yang dinamakan dia, maknanya helah. Helah ni makna tipu daya lah. Itu dalam siasah ni dia ada helah. Kan? Jadi tu kalau orang nak menipu, kalau pandai menipu masuk politik kan. Memang kaki penipu je. Orang politik mana ada betul, semua penipu. Kan? Itu helah nama dia. Kan? Helah, strategi dalam politik. Kadang-kadang bunuh kawan pun boleh. Itu dalam politik. Siapa yang boleh bunuh kawan, masuk politik. Kalau tak boleh bunuh kawan, kan? Tak payah. Kan? Dia muka kering je. Kan? Kau maki amun dia saja je. Ya tak? Bukan tahu malu. Okey. Yang keduanya, boleh maknanya berdusta di dalam urusan mendamaikan antara dua pihak yang bergaduh. Contohnya berlaku permusuhan antara dua pihak, maka kita menyampaikan satu perkhabaran, kan? Contohnya kita belikan makanan untuk dengan seseorang dengan memberitahu Polan ni mengirimkan makanan. Dia kata ni kawan kan, Tuan Haji Hashim belikan, Tuan Haji Latik ni Tuan Haji Hashim bagi. Ya ke? Tak faham. Kalau bertemu memang bertumbuk lah ke? Kan? Boleh. Tak hal tak Tuan Haji Hashim tak bagi pun. Kan? Kau kata Tuan Haji Hashim bagilah Tuan Haji Latik. Sampai mati aku tak bagi. Kalau dijumpa. Kan? Tapi untuk mendamaikan. Kan? Dia boleh lah. Walaupun itu berdusta. Yang ketiganya, mewujudkan kebahagiaan dan keharmonian dalam rumah tangga. Contohnya, suami kata, oi masakan awak ni sedap betul. Tak kahan masin. Tak kahan masin belenting masin. Kan? Tumpah garam belaka. Oh sedap betul. Kalau awak tambah garam lagi sedap. Kan? Tak kahal. Tak kahal benda tu nak kawan dah nak maut. Kawan dah nak maut dah. Dia tu. Jadi boleh. Sama ada pada isteri atau pada suami. Itu boleh. Walaupun itu berdusta. Kan? Ni makanan ni Allah sedap betul. Kan? Kalau awak tambahkan garam sikit lagi sedap. Takkan makanan tu tak ada rasa pun. Kan? Mungkin isteri tu dia marah, dia tak tahu garam. Kan kata, awak punya masakan memang sedap. Kan? Cuba abang ambil garam sikit. Tambah. Jadi boleh lah. Itu berdusta tu. Maka ia dibenarkan. Maka terdapat maslahat yang dibenarkan. Maslahat ini tidak dapat dicapai dengan cara yang lebih jujur. Tidak dapat mengambil atau menafikan hak orang lain. Dia dalam ni dia mesti ada masalah-masalah yang dibenarkan. Berbohong kerana masalah yang dibenarkan. Pertamanya masalah tu tak dapat dicapai dengan cara yang biasa. Yang lebih jujur. Dia mesti kena tipu juga. Baru benda tu boleh. Itu dibenarkan. Yang keduanya tidak mengambil atau menafikan hak orang lain. Jadi masalah tu jangan sampai menafikan hak orang ataupun maknanya mengambil hak orang. Yang ketiganya boleh berbohong dalam 3 keadaan yang tadi. Tidak menzalimi pihak yang tidak bersalah. Jadi jangan sampai berlaku zalim lah. Dan yang keempatnya boleh berbohong dalam 3 keadaan yang tadi. Tidak menutup jenayah atau kemungkaran. Kalau berjenayah memang kena bagi itu ni jenayah betul, salah-salah lah. Kan? Dia jangan sampai kemungkaran tu tertutup, tak boleh. Kan? Dan yang kelimanya, maknanya boleh berbohong kerana maslahah tidak menimbulkan kerosakan yang besar. Jadi dalam kaedah usul, maknanya sesuatu mudarat itu
suatu mudarat yang besar boleh ditolak dengan satu mudarat yang kecil. Kan? Contohnya minum arak itu mudarat besar. Waktu kita makan tercekik, kan? Air tak ada. Jadi mana? Mati ke nak minum arak? Kan? Jadi kena ambil tolak mudarat yang besar, ambil mudarat yang kecil. Jadi kena minum arak kerana nak melepaskan makanan yang tersangkut. Kalau tak minum mati. Dia bila berlaku dua mudaratain, maka tolak yang besar ambil yang kecil. Kan? Tapi janganlah semudah-mudah tu. Kan? Contohnya makanan tak ada, dah cari tak ada. Tak makan mati, lalu satu ekor babi. Wah, ini tak boleh, kan? Yang tak boleh buat barbecue. Itu tak boleh. Siap simpan dalam peti ais lagi. Dia kata besok untuk stok besok. Tak boleh. Dia sekadar untuk melepaskan daripada kebinasaan. Yang itu dia bolehkan. Jadi kita fahamlah, maknanya ada dalam keadaan tertentu, maknanya diberikan rukhsah. Maknanya kelonggaran. Asal hukumnya tak boleh, tapi untuk sebab-sebab yang tertentu dia boleh. Inilah Islam, hebatnya Islam, kan? Dia berubah keadaan, ikut keadaan, kan? Tapi bukan semua keadaan tu boleh pakai, kan? Bila berlaku maknanya ada masyaqqah, ia dibenarkan. Wallahu a'lam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.